hardware dalam kita punya laptop ataupun PC, kita kena tahu version laraware apa yang kita perlu install ataupun yang kita boleh install, sebab dia berdasarkan PHP version lah. Kalau PHP kita 8.2 ke atas, kita boleh install yang latest ni lah. Tapi kalau yang lama, contohnya kita guna 8.0, kena install yang version 9. So, kalau kita tengok XAMPP kita, kalau kita punya install XAMPP kita tu running PHP yang macam ni 8.2 ni yang latest lah. Kadang-kadang kita ada yang lama punya, contohnya ni 8.0, 8.1, 8.2. So kalau kita install yang ni, kita kena tengok lah ini PHP version. So version ni kita kena tahu sebab dia kita kena dapatkan version based on version Laravel ni, dia based on version PHP. Contohnya kalau kita XAMPP yang kita running dekat laptop kita tu menggunakan 8.0, and then kita nak guna yang Laravel version 12, dia tak boleh run. Dia ada error lah. Jadi kena tahu kat situ. Jadi nak tahu version tu, contohnya XAMPP ni saya dah install. So XAMPP saya ni kalau tengok dekat sini, kita buka XAMPP controller ni, dia ada XAMPP version 8.2. XAMPP version ni refer kepada PHP lah. PHP. So saya punya ni PHP 8.2. Jadi kalau saya download ataupun saya nak guna Laravel nanti, dia akan mesti guna yang 12 ke atas lah. Ataupun 10 ke atas. Based on yang tadi lah saya tunjuk tadi. Jadi nak download dia, kita kena install Composer. Selain daripada XAMPP tu kena install. So kita kena install juga satu lagi. Nama dia Composer. Yang ni. Okay, so ni just download yang ni, then run lah. Kemudian dia akan install. Dan nak check dia dah install atau belum Composer tu, just buka kat sini, type command. Okay, dan just type je Composer. Kalau dia tak keluar error, maksudnya dia install, dia ok lah. Macam ni tak ada error kan. Patut dia keluar macam ni lah, panjang-panjang ni kan. Okay, so ni maksudnya dia dah install. Jadi kalau kita nak download Laravel, kita biasa kalau guna XAMPP ni, kita kena letak dalam folder. Sebelum tu kita make sure Apache kita boleh run. Okay, so tengok sini, dia dah run. Jadi hijau ni dah ada port ni. Jadi semua file-file yang kita nak running dekat web Apache ni, ataupun dekat kita punya localhost ni, kena letak dekat, kita buka dulu folder dia, Explorer. So kita letak dekat htdoc. So, semua kena letak kat sini lah. Kena letak kat sini. Jadi sebelum tu kita saya dah run XAMPP ni. Make sure XAMPP ni kita boleh buka. Just type localhost je kat sini. So kalau keluar benda-benda ni semua, ok lah. Ok, ataupun dia keluar main interface yang XAMPP tu pun ok lah. As long dia keluar, dia tak ada error. So ini running. Kita punya XAMPP ni dah running. Kita punya Apache dah running. Web server boleh running. Dan kita boleh test lah Laravel kita running dekat PC kita ni menggunakan localhost. Localhost ni PC kita lah, dia tak boleh akses daripada luar. Jadi kita kena simpan file-file Laravel tu dalam folder yang tadi saya dah buka kat XAMPP htdoc dan semua dalam folder htdoc. Jadi kena download Laravel nanti dalam folder ini. Ini dah ada lah. Ini dah ada, tapi saya akan download yang baru. Macam mana nak download? Sebelum tu kita kena masuk ke sini dulu. Saya copy dulu dia punya address ni. So dekat command ni kita kena buat cd. CD tu stand for change directory, and then paste kat sini, Ctrl V. Okay, so kita akan masuk folder yang ni, dalam folder C XAMPP htdoc, sebab nanti kita nak download dan suruh dia letak dalam folder htdoc ni. Okay, so dah masuk kat sini. So kita just run je Composer. Kita dah install Composer ni. Kita run Composer, create project, and then Laravel/Laravel. And then letakkan nama folder yang kita nak suruh create. Contohnya saya buat sini My Laravel. Ini nama folder yang saya nak create nanti. My Laravel ni nama folder. Kalau tengok dekat sini, belum ada lagi My Laravel. Dalam folder htdoc ni, tak ada lagi folder My Laravel. Jadi, bila saya run command ni, so folder My Laravel ni nanti dia akan create lah. Dia akan create dan dia akan download semua file-file Laravel masuk dalam folder My Laravel. So bila saya enter ni,
Okay, so dia klik. Dia beritahu kat sini dia install version 12. Kalau kita punya XAMPP tu PHP 8, dia mungkin install version 9. Dia automatic lah, dia akan check Laravel version berapa dan dia terus install. Ini dia download. Okay, saya tunggu dia download habis lah. Okay. Alright. Ini kita make sure dia download habis. Kalau tak nanti ada error. Jadi kita running tu ada error. Kena tunggu sampai dia habis ni. Ini generating optimize auto load file ni dia lama sikit lah. Tapi dia belum siap lagi ni. Kita tunggu dia sampai habis lah. Contohnya kita buka kat sini. Sekarang ni folder My Laravel dah ada. Okay, dah ada. Cuma dia tak complete habis lagi ni. Kalau tengok dah ada beberapa file cuma dia tak complete habis lagi. So kalau dekat kita punya browser ni kita refresh. So dah ada My Laravel. Nanti kita nak buka just klik My Laravel. And then buka public. So dia ada error ni. Error ni sebab dia belum download habis lagi ya. Jadi kita tunggu dulu. Tunggu dulu sampailah dia settle yang ni ya. Sementara tu kita download dahulu template sebab nanti kita nak integrate template masuk running dekat Laravel ni. So kita cari CSS template, make sure kita download yang Bootstrap punya. Dia ada banyak framework untuk template front end ni, tapi kita guna yang Bootstrap punya. Kita free Bootstrap file template. Saya ambil ni Bootstrap file template ThemeWagon ni. Okay, kita tekan yang ni ya. Saya ambil ni ya. So buka yang ni. So dia download ni, kita download yang ni. Okay. Kita tengok kat sini, kita buka le file ni. Ada HTML lah. Yang ni senang lah. Kalau yang PHP tu mungkin ada error dan banyak lah kita kena troubleshoot. Kalau yang index dan HTML ni senang. Kita nak configure dalam Laravel lah HTML. Kalau tengok ini index HTML. Ni senang lah kalau ni. Jadi kita guna yang ni. So caranya adalah kita dah download tadi. Kita kena extract lah. Ni dah habis ni. So dia akan keluar macam ni. Last kali dia keluar macam ni lah. So tak ada error ni ya. Right. So ni dah boleh jalan. Nak tengok dia boleh jalan. Ni dah boleh tutup. So kita buka kat sini. So just refresh yang ni. Dia akan keluar Laravel punya ni lah. So untuk first time dia ambil masa sikit untuk loading ni. Lepas tu dia laju lah. Okay, kalau kita tengok yang saya download fresh ni, dia ada error sikit. Okay, dia ada error sebab database kita tak buat lagi. Ini kita kena tukar sikit lah dekat yang dia dah download tadi. Dekat ht.mylaravel kan, mylaravel. So dekat .env ni, kita kena tukar sikit lah. So buka file ni. Ni ada session lah. Session ni, kita buat file. Kita belum set up database lagi. Jadi sebab tu dia ada error. So session driver kita buat file. Okay. Tutup. Kita refresh mula yang ni, page ni. So dah okey lah. Ni Laravel version 12 lah. Yang latest dia macam ni lah. Okay. So next kita nak download kita punya Bootstrap ni. So saya dah ada Bootstrap themewagon.com/theme/charitize ni. So saya dah download tadi. Macam ni nak integrate ke dalam folder ni, public ni. Dia mesti Laravel public lah. Jadi file-file yang kita HTML tadi tu kena letak dekat folder public. Jadi kita dah download Charitize ni. So bila dah download Charitize ni, buka file ni dan kita extract file ni. Extract file ni saya letak dulu dekat desktop. Extract dia. Okay. So dekat desktop ada Charitize ni ya.
So dah ada file ni. So kita test dulu. Boleh okey tak kita punya template ni. Saya rename dulu lah. Saya rename. Rename dulu ini kepada contoh rename. Okay, rename kepada template ataupun sample lah. Sample lah. Okay, saya cut yang ni. Dia mesti letak dalam folder public lah. Cut. Okay, cut ataupun copy. Saya cut dan masuk dalam folder XAMPP ni. Yang tadi, html. Dekat folder my Laravel, kita download Laravel tadi. Dia mesti dalam folder public lah. Paste kat sini lah. Jangan kacau file-file yang dah ada dekat sini. Jangan kacau. Kalau kacau nanti tak boleh run lah. Jadi kita buat satu folder dan kita paste yang template tu dekat sini ya. Dekat folder public dalam folder sample. Okay, so kita nak access dia. So just click public and then sample kat sini. Nama folder tadi ya. So dapat paparan cantik macam ni. Okay lah ni. Okay. Cuma ni adalah HTML lah. Ini HTML biasa ni. Ini bukan. Tengok sini ada sample about. Ni service HTML. Kalau kita guna framework, dia tak boleh guna direct kepada file. Jadi kita kena nak integrate dengan Laravel. Pertama sekali, kat sample ni kita copy file index ni. Copy yang index ni. Pergi dekat folder my Laravel. And then dekat resources ni. Dekat folder view, kita paste kat sini. Sebab semua file yang kita nak view dekat public tu ataupun dekat Laravel tu dia mesti berada dalam folder resources view. And then kena rename file ni kepada .blade.php. Nama depan ni tak apa, saya tukarlah kepada main lah. main.blade.php. So ini adalah sebenarnya yang index tadi lah, yang home ni. Kalau saya tengok ni index, ni file dia. So inilah file dia, yang ni kan. Tapi kita nak integrate dalam Laravel. Nanti kita kena letak yang index HTML tadi ke dalam folder Laravel, resources view dekat sini. Tadi nama index.html kena rename kepada .blade.php. Dia kena guna nama .blade.php. Dia tak boleh guna .html. Cuma main ni saya tukar daripada index tadi, saya tukar kepada main. Macam mana kita nak buat nak tukar? Public ni kalau tak specify apa-apa nama file, dia terus buka yang main tadi tu. Jadi ni kita kena define route lah. Contohnya saya nak buat public /main. Kalau /main ni dia buka file ni. Dia buka file ni. File yang saya dah letak dekat resources view main.blade ni. Mesti letak kat situ lah file view ni. So dalam Laravel tu kita kena letak semua file view dalam resources tadi, dalam folder tadi. Jadi nak buat /main ni not found lagi lah, kita tak buat lagi. So kita adjust route dia. Dekat routes, dekat web.php ni. Tengok dia dah ada satu ni. Ini yang dibuka slash tak ada apa-apa. Slash tak ada apa-apa tu yang public ni lah. Yang tak ada apa-apa yang macam ni. Ni slash tak ada apa-apa. So yang slash tak ada apa-apa ni, dia buat apa? Dia return view welcome. Dia view file welcome.blade.php ya. Cuma tengok kat sini. Resources view welcome ni. .blade.php ya. So welcome ni sebenarnya welcome.blade.php lah. Cuma dia bila kita buat dalam ni tak perlu masukkan .blade.php. Ni sebenarnya .blade.php lah. Tapi tak perlu letak yang ni. Dan dia pun berada dalam folder resources. File ni berada dalam folder resources /views kan. Ni pun tak perlu kita masukkan. Just letak nama file macam tu saja. Okay, so kita copy yang ni. Kita nak buka yang file tadi iaitu main.blade.php. Tapi tak perlu masukkan .blade.php. Tapi tak boleh buat slash lah. Sebab slash ni yang atas ni. Kita nak buat /main. Dia akan buka file tadi. Jadi instead of saya buat slash ni, saya buat /main. Jadi dia akan buka yang template yang saya download ni lah. Cuma tengok template ni, dia cantik je kan. Susunan dia ada gambar ni. Semua kan. Cuma sini, dia okey ni. Cuma susunan file-file CSS dia. Dia punya image semua tu tak jumpa. Sebab kita dah alih. Alih ke mana? File main ni duduk dalam folder view. Yang dia punya gambar CSS semua tu berada dalam folder
public dekat sample, public sample. Jadi cara nak fix dia paling mudah, tak payah fikir apa-apa, just copy yang public sample kita copy tadi tu daripada templates. Copy semua folder yang ada dalam sample ni, folder saja. Yang lain-lain jangan copy. Nanti tak, kalau kita copy mungkin akan overwrite file Laravel tu. So copy folder saja daripada template ni. Copy, letak dekat public. Tadi dia dalam folder sample, so kita move ke dalam folder public. Semua folder bagi template tersebut. Jadi kalau kita /main ni, saya refresh, so dia dah okey. Tak perlu nak adjust apa-apa dah. Okey, so itu saja untuk lab kita hari ini.